Ada peminat ubi kayu rebus? Jom kita ada cara nak makan dengan sedap. Mula-mula kita basuh kulit ubi kayu dan kita kupas kesemuanya. Hati-hati tahu waktu mengupas. Okey, kita kupas semuanya, kemudian kita bilas dengan air bersih supaya selut yang melekat dapat tanggal. Kemudian kita rebus dia sampai dia menjadi empuk. Yang ni pun dah hampir empuk, kita balik-balikkanlah ya. Kita boleh letak garam sedikit nak bagi dia ada perasa waktu kita nak makan nanti. Okey, nampaknya ubi pun dah empuk. So kita boleh angkat, masukkan dalam piring biar dia sejuk. Kemudian kita boleh hidang dan kita boleh makan dengan pelbagai cara, dengan ikan masin dan kelapa. Kita juga boleh makan dengan kelapa parut dan gula merah atau gula putih pun boleh lah. Dan lagi satu, makan dengan sambal ikan bilis. Ni lagi sedap. Jom makan. Selamat menjamu selera.